Cik Syahrin. Cik Syahrin yang busy ni nak minta ni tunjuk ajar sikit ni. Saya tengok pokok ni semua dah mula besar sikit. Anggaran usia dia berapa ni Cik Syahrin? Usia pokok ni kiranya kalau nak diambil kira daripada hari kita menanam pokok ni ke dalam polybag, usianya baru sekitar seminggu. Tapi kira kalau usia dia sejak dia disemai daripada biji benih, usia dia sudah hari ni 33 hari. Oh, dah lama juga. Menarik. So dia punya step dia macam mana Cik Syahrin? Maknanya daripada biji benih pokok, kita akan semaikan terlebih dahulu. Kita tidak semaikan dalam polybag. Kita semaikan dalam tray ataupun tapak semaian. Maknanya di situ lebih control environment. Mana kita kawal dia punya pemanjaan dia dan juga serangan serangga yang boleh mengacau dia sehingga pokok tu dah berusia sesuai untuk ditanam dalam polybag. Biasanya usia yang sesuai untuk ditanam dalam polybag adalah sekitar 25 hingga 30 hari. Tapi kalau lebih pun boleh. Ataupun minimumnya paling kurang pun dia perlu ada 3 daun. 3 atau 4 daun utama. Boleh dikira sesuai ataupun selamat untuk kita tanam dalam polybag, insyaAllah. Oh, menarik. Okey, terima kasih banyak semua kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.